Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Oh, lama tak buat video dah. Dekat 10 hari dah rasa. Duk janji 2-3 minggu. Apa, seminggu sekali lah. 2 minggu sekali lah. Baik 10 hari dah, boh. Rasanya lah 10 hari dah kot. 10-11 hari. Huh. Tak apalah, boleh-boleh tunggu bagi siapa dah. Dekat apa, kat kita lah. Jadi nak review Blocky lah pula. Hotway rasa 3 video dah rasa. Okay, jadi Blocky gawe Blocky ni memang minat lah, tapi lo ni tak beli belakang lah, kita select. Sebab utamanya lo ni nak tumpu kepada Galaxy version dan juga Galaxy GVD, Galaxy version Defender. Galaxy version Defender. Hok besar kecil salah. Tapi untuk GV hok yang terbaru 10 lah. GV 10. Jadi benda ni kalau beli dok nyakit ni gun ni. Sebutir 29 ya. 30 lah sebutir ni. Hok besar ni. Soket kat 200 lebih. Jadi untuk mengelakkan nyakit kompau kita beli direct lah. Habis PT sikit lah. 450 gitu. Kita boleh dah bagi secret. Tak kira lah Cino ke apa. Dia kelebihan dia. Tak kompau, tak PT. Tapi PT tu lah. 40, 50, 60 gitu lah harganya. Okey, mahal sikit. Bergantung pada seller lah. Tapi untuk kalau nak apa global version, lama mana yang kita ubik banyak lah benda ni. Okey, jadi kita tengok kotak dia dulu lah. Okey, kotak dia lah gini. Secret dia Rodimus Prime utama. Rodimus Prime. Depan gambar Rodimus Prime. Belakangnya Galvatron rasa. Galvatron ada dah tu secret tu. GB berapa ni? 0.5. Okey. Galvatron belakang lagi ni. Tulis apa Cina lah. Inilah karakter dia apa tu. Bahasa Cina semua. Hok paling kawin minat ada 6 shot ni. 6 shot. Lepas tu hok ni. Lepas tu apa Galvatron. Lepas tu juga Rodimus Prime lah. Mungkin kau kecari jugalah kau minat ni Sorwo. Walaupun minat mungkin ni aku terkumpul secret lah ni sini. Ni gapok minat mungkin Sorwo beli kok Galvatron aku mungkin akan beli. Lepas tu hok hijau ni dia. Ni. Lepas tu mungkin apa 6 shot dia kalau beli belakang soset dia boleh reading dia untuk transparent 6 shot lah. Tapi ada kat di China tu nanti go mahal 100 lebih aku tengok. Kalau tu 50 tu boleh belilah ni. So tak apalah. Hok mari sekali dengan secret Rodimus Prime dalam GV 10 je Blocky GV 10 ni. Main gun ni lah. Dia tidak pun dulu dia tebal. Banyak lapis dak. Dia jadi so. Jadi dia kita big gini lah. Kalau nak tahu secret dia gini. Pattern dia gini. Waktu menu dia gitu. Nampak sen lah dalam menu tu. Game belakang dia lagi ni pula. Waktu body dia tu. Body dia ke. Senang lah nak pasal ke ni. Tak payah menu pun tak apa. Lepas tu kepala dia apa tu. Jadilah. Pasal. Jadilah. Bahasa Cina ni kau tak tahu gapo. Cina. Tai kucing cocok kuak bunyi. Tak kerti lah bahasa Cina. Okey, lepas tu kak dia lagi ni. Kak dia lagi ni. Ni kalau di apa di app Cina boleh scan lah ni. Okey. Jom kak dia. Rodimus Prime je bawah tu Rodimus Prime dia tu je. Waktu dia tangi lah. Tangi sinar lah dah. Warna putih silver. Warna silver. Okey. Waktu dia matrix of apa dah? Leadership. Allah Akbar. You know ya.
Ni transparent rasa apa? Glow in the dark ni rasa. Tahu terabuk ada perlu jugalah. Nampak lah sikit. Boleh lah. Okey. Kita pergi pula ke ke apa? Ke Rodimus Prime lah dok. Okey, kita dekat sikit. Okey. Dia ni dia boleh nampak matrix of leadership. Awak nak buka ke payah nak sebelah tangan. Tak apalah. Tak buka pun tak apa, nanti nak kena tengok matrix of leadership, tengok apa YouTuber kat lain lah review muka ni. Okey. Jadi kita tengok detail dia. Okey, dekat apa? Dekat dada dia tu. Ada berapi lah. Okey. Berbanding pula astagfirullahalazim, ya Allah akbar, Allah akbar, subhanallah. Jatuh pula dah. Bahasa dia dah main ni kat jatuh. Nak tengok. Jangan. Kau terbit apa GVD. GVD 04. Macam yang kecil lagi pada kau besar. Siap ada benda. Okey, tak tepi lah. Ni tak apa. Nampak bijak sikit. Tu dia. Tengok dia, kalau dia buat super GVD tu bijak. Tapi game ni lah. Ada calak aku jatuh sana. Aduh, serabut kalau calak dia. Kalak dia pun dah calak. Calak ada bau tu. Okey, kita tengok detail dia. Kaki dia dulu lah. Tak bohong apa-apa. Detail dia memang detail lah. Lepas tu okey, lepas tu kat muka dia ke apa, tangan ada bedil lah. Ada bedil lah. Belakang tengok sayap dia. Sayap dia gitu. Bijak. Okey, tepi dia gitu, kepala dia gitu. Okey, kita tengok apa termasuk apa matrix of leadership lah dah. Okey, ni tak ada ni. Kita tak ada kotak lah. Aja dah tunjuk sesari. Tu je bolehnya sesari dia. Tak ada banyak. Okey, termasuk matrix of leadership. Betul ke ni? Ya. Sama apa pakai bracket ni. Pohon ni. Mana di belakang tak ingat. Ni belakang. Okey. Awak letak tepi dia deh. Sebelah ni. Dia boleh kecil ni. Gede so nak pergi payu. Okey, dia gitulah. Matrix of leadership dia. Banding yang ni, macam yang ni lebih pedih. Baik yang ni lebih pedih. Secret dia. Tapi orang ni lah Xiaomi ni rasa. Macam mana kecil. Adik-beradik. Tapi lebih dia sikit lah kalau dia buat sayap dia berapi gini hijau. Ni gotu ni. Apa? Getah ni. Alah, bercabut juga. Apa lah kita cari ke apa balik tak. Gitu. Ya tu. Jatuh. Patah ni. Ni. Okey. Jadi beradik dia. Bijak. Kalau bawah ni dia buat berapi kita bijak dia. Dia buat macam normal. Tak apalah. Skoda ke apa. Untuk ni lah. Apa. Secret lah. GBD 0 ni akan tobik juga lah dalam bulan ni. Beast War dia je ni. Beast War juga lah. Dia tobik Optimus Prime. Lion juga begitulah. Waktu bijak juga tu. Leader periodanya sekotak tu. Sikit tu dalam 90-80 lah. Ni tak lihat tak lawa lah sekotak.
dekat luar tu. Apalah. Tu kereta pun bukan kita minat berlakon dok. Kopo secret je lah. Okey, tak apalah. Okey, untuk review ni kita review hok Cina sajalah. Okey, sekian dah. Okey, nanti kita upload pula lah. Kalau kawan gaji, ikut gaji kot kawan ni. Boleh kata nak upload tiap minggu ke apa tak? Boleh lah kat sebulan apa? Boleh kat sehari video kot video. Kawan malah. Okey, ikut mung ikutlah. Tak apalah, nanti kawan upload ikutlah video. Kalau ada pick up terbaru, banyak bagi nak reviewnya. Cuma apa? Tak ada masa. Sibuk-sibuk. Selalu marah. Okey. Boleh lah. Bobel banyak. Banyak ambil masa banyak lah. Okey, tak apa dah. Okey, sekian. Ni review. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.